Engkau yang portray diri engkau sendiri dekat rakyat, aku as rakyat, itu yang kau dapat daripada aku lah. Aku rasa ramai yang sama dengan aku. Kau sendiri boleh tengok orang komen. What up guys, welcome back to our Borak Gen Z. So untuk topik hari ni guys, kita nak borak sikit pasal benda ni hangat yang akan datang ni, iaitu pada minggu depan kalau tak silap, which is PRN, Pilihan Raya Nasional guys. Jadi sebelum kita sambung topik ni, saya harap penonton boleh tekan button like, button share dan juga on notification bar. Jadi korang takkan terlepas sebarang episod yang akan datang ataupun episod yang sebelum ni. Okey, sebelum kita teruskan lebih lanjut, saya perkenalkan dulu guest kita untuk hari ni. Kita ada Nabil guys. Hello. Dan juga kita ada Ayuni guys. Hai guys. Okey, saya macam biasa korang boleh panggil saya Adam lah. Okey, saya akan carry conversation ni dan kita akan ada perbincangan macam mana warga Gen Z umur-umur kita ni, perangai dan tingkah dia bila datangnya mengundi. Okey. Jadi untuk topik hari ni guys, kita punya topik ialah Gen Z mengundi. Itu kita punya topik hari ni. So korang perasan tak sejak wujudnya undang-undang undi 18, sebenarnya makin pelik sebenarnya, sebab korang bayang umur ni baru orang kata matang daripada umur sekolah. Tiba-tiba dah digalas tanggungjawab untuk mengundi, memilih pemimpin negara. Tu bayang apa pendapat? Macam mana korang ni? Ayuni? Tak, aku teringat lah time mula-mula diorang ada umum pasal undi 18 ni. Aku rasa like berapa tahun dulu kot kan. Tak ingat lah bila. Terkejut gak lah macam umur 18 dah kena mengundi. Sebab aku rasa kalau dulu time aku umur 18 memang aku fikir macam baru nak masuk college, universiti kan. Tak fikir pasal benda-benda politik ni. Sebab bagi aku politik ni macam hal dewasa. Dia macam agak berat lah untuk budak-budak nak carry. So tapi itulah, bila dah meningkat dewasa ni, aku rasa benda tu macam dah biasa lah. Sekarang pun macam kita Gen Z yang umur 18 pun kadang-kadang ada yang dah matang. Maybe lebih kadang-kadang lagi matang daripada orang yang millennial lah. Baby boomers lah. Tu pendapat baik aku lah. Matang. Matang tu. So macam mana Nabil? Bagi aku okay, sebelum ni macam yang kita tahu orang undi umur 21. Lepas tu yang seingat aku lah, ada pergerakan untuk undi 18 ni. Waktu tu, sekarang pun aku still tak setuju lagi dengan undi 18. Sebab undi 18 kau baru habis SPM, kau baru nak hadap hidup. Kiranya baru nak dewasa. Lepas tu okay, kalau untuk orang umur 18 ni bagi aku, kau nak ambil berat pasal politik tu tak salah. Tapi untuk kau pikul tanggungjawab untuk kau pergi mengundi tu, untuk pilih tu, belum masanya lagi lah. Better lagi waktu umur 21. Sebab 21 tu kau dah dikira sebagai dewasa lah. Tu bagi aku lah. Betul, sebab benda ni overwhelming sebenarnya tau. Sebab kita yang baru keluar sekolah, baru otak kita takkan fikir pasal siapa pemimpin. Setuju. Otak kita akan fikir lepas ni langkah aku ke mana. Nak kerja ke, nak sambung belajar ke, tiba kena mengundi. Yelah, sebab kau 18, kau bekerja pun tak. Cukai apa je yang kau dah bayar. PCB pun kau tak bayar lagi. Baru nak ada PCB tu contoh income tax lah. Income tax pendapatan. Pendapatan. Nampak tak kita Gen Z? Sebenarnya kita tahu. B apa B? Pendapatan cukai B. Tak ingat lah apa maksud dia. Tapi yang aku tahu cukai pendapatan lah. Sebab bila mengundi ni, kalau once korang salah pilih pemimpin, dia akan tentukan korang punya ekonomi masa depan. Okay, korang punya undang-undang akan dibubar lagi sekali. So susah benda tu. Akulah orang ni aku, kalau orang ada je umur-umur kita ni, kawan aku memang suka borak pasal politik. Yang akan panggil PAS, Parti Ajaran Sesat. Ada Walaon, ada Walanon. Aku tak pernah faham Walaon tu siapa, Walanon tu siapa. Cuma bila ditanya pendapat aku lah Dam, kau apa pendapat kau politik ni, kau sokong siapa sebenarnya? Satu, benda tu rahsia lah. Yes. Okay, baik atau salah ke siapa yang aku sokong tu, aku tak kisah. Tapi sebenarnya aku pun masih ragu betul ke tak keputusan aku. Cuma aku ada satu pendirian. Selagi mana kau tak sentuh 3 isu ni, aku akan hormat kau, aku takkan buat bunyi. Which is hak orang Melayu, pasal raja-raja dengan agama Islam.
Selagi kau tak touch 3 benda ni, and kalau lah ada pun orang touch tapi kerajaan buat diam, maknanya kerajaan tu bangang. Betul lah, aku setuju lah benda tu. Sebab ada juga yang macam, aku rasa ada juga politik yang macam dah nak start nak sentuh pasal agama Islam. Padahal agama Islam tu memang agama rasmi dekat Malaysia. Benda tu je dah memang, confirm lah orang akan marah kan. Itu je benda yang kita orang kata pegang dekat Malaysia ni yang kuat. Kalau agama Islam macam tu pun dia dah persoalkan, apa lagi asas kita nak nampak memang agama Islam tu kuat dekat Malaysia sebenarnya. Tapi betul lah, aku setuju lah. Bukannya nak tapi. Okay, tapi tapi macam kalau kau perasan lah kan, kita dekat Malaysia ni, kita kan hidup sebagai multiracial country faham. masyarakat berbilang kaum. So kita, okay lah, kita sembang pasal majoriti lah, Melayu, Cina, India. Kalau ikutkan, kita sebenarnya tak ada pun, macam mana nak cakap, nak bergaduh ke apa ke, tak pun nak berpecah dengan diorang ni kan. Kebiasaannya kalau kita tengok kan, geng-geng politician ni yang suka memecah belah kan. Kalau kita tengok dekat tracks kan, hari tu siapa, apa nama dia punya tracks tu, Munjus kot, dia buat lawak pasal curi kabel tau. So macam geng-geng India lain semua benda ni viral lah dekat tracks kan. Dia cerita pasal apa ni, dia buat lawak pasal dia curi kabel lah. Bukannya dia pergi dia racistnya joke, tapi datang dari bangsa tu sendiri. Joke Start. Lepas tu Melayu pun sama juga kan. Even Cina pun ada juga kan, tanya kan, orang India malam ni pergi curi kabel, orang Cina pula buat apa? Cakap minum pergi langgar Melayu lah. Pasal macam benda tu macam memanglah racial jokes tau, tapi benda tu macam tanpa kita sedar macam makin rapat tau. Lepas tu tiba-tiba datang pula politician sembang pasal tokong lah, sembang pasal kuil lah, semua tu. Lepas tu macam tak seronok lah. Dia macam kalau kau nak berpolitik sekalipun, tahu kau nak dapatkan sokongan daripada certain kaum, tapi janganlah sampai memecah belahkan. In the end, kita nak hidup harmoni. Kita dah besar kan, kita dah dewasa pun, kita nak cari ketenangan juga kan. So, daripada kau memecah belahkan negara kau sendiri, baik kau cari cara lah menyatupadukan. Betul. Yalah, tapi betul lah, kita kan memang multiracial punya country. Tapi memang kelakar lah, baru-baru ni memang banyak gila orang buat lawak stress macam tu. Kadang-kadang benda tu tahu insensitif untuk kaum tu, tapi diorang sendiri yang buat lawak. So kita apa lagi, join the hype je lah. Macam tu. Melayu malas lah semua. Itu memang betul bukan? Tapi tak lah. Tapi it's fun. Sebab sekarang ni bukan politik, dia tak bagi pada aku lah. Dia kalau nak bagi manfaat daripada benda lain mungkin ada, tapi daripada keakraban untuk jaga perpaduan tu, rakyat sendiri yang tengah buat kerja sebenarnya. Betul-betul. Rakyat pun kena ambil inisiatif tu jugalah. Ya, betul. Dia memang konsep kita jaga kita tu aku nampak hidup. Tapi dekat tracks lah. Dekat tracks tu memang ada yang part toxic dia, ada part joke dia. Tu. Tapi kalau pasal racist joke ni, tahu lah, dia keluar daripada bangsa tu sendiri, memang join the hype lah. Macam kau cakap. It's okay je. Means like kalau nak cakap dia selagi mana respon tu kelakar, in a way orang boleh terima. Tapi kalau topik tu tengah cakap soal isu panas, kau masuk racist, tu tak kena. Betul. Tengok keadaan lah. Okay? Dia hidup jangan serius sangat lah. Betul. Memang benda tu memanglah racial jokes tau, tapi kan macam ada certain yang seronok kan benda yang macam okey lah, memang gelak-gelak apa semua. Tapi ada juga certain yang macam terlalu serius tau. Macam betul. Asal kau buat lawak macam ni, tak pasal-pasal orang anggap kaum kau memang macam tu semua. Aduh. It's called a joke for a reason. Macam tu kan. Tak chill. Tak chill lah. Rasa mostly Gen Z okay je. Diorang joke je sekali. Tapi nanti kan tiba-tiba ada kaum Facebook lah datang. Tu dia jadi lain dah. Geng-geng macam tu memang tu geng-geng macam tu memang tak payah main tracks lah. Macam macam ni tak tahu lah. Diorang bukan memimpin pun. Bajet-bajet matang. Tak boleh betul lah aku. Nak yang ustazah ni. Banyak bunyi lah diorang ni. Okay, sebab apa kaitannya dengan politik? Sebab bila keakraban antara kaum ni bersatu, kau tak kisah pun nak undi siapa. Betul. Asalkan kau nampak dia ni baik, dia ni kerja jalan, orang ni tegas, tak banyak main. Development tu ada, nampak. Tak ada kontroversi sangat. So kita back to balik basic kita, which is mengundi 18 ni. Sebab yang aku perasan, seingat aku lah, subjek civic pun dia dah remove sekarang.
That's why budak-budak sekarang banyak rosak. Betul. Rosak. Sibuk ganti dengan matematik. Apa benda je cikgu ni? Tapi kan dulu time zaman aku, tak ada aku tua sangat kan. Tapi dan zaman aku civic tu aku rasa macam benda lah ada civic pula, ada subjek civic. Tapi bila sekarang ni, bila tengok budak-budak sekarang ni kan, umur-umur kita ni ada yang kadang-kadang macam dah tak ada civic lah. So aku rasa penting juga kan subjek civic tu kan. Ya, penting civic. Aku dulu kalau cikgu civic aku tak masuk, memang aku pergi cari dekat pejabat. Sampai macam tu aku suka subjek civic. Sebab benda tu common sense. Dia ajar kau common sense dekat macam mana nak beradab dengan orang. Sebab mostly subjek akhlak ni orang belajar time sekolah rendah. Sekolah agama. Sekolah agama. Tak tahu masa sekolah rendah kita dah drop subjek akhlak ke apa tak awal kan. Awal lagi nak give up. Tapi civic ni dia kembalikan balik sebenarnya. Dulu ada pendidikan moral. Aku ada pendidikan moral. Tapi pendidikan moral tu bukan, kalau kat sekolah aku rasanya pendidikan moral tu untuk bangsa Muslim. Jadi kita yang civic ni aku rasa openly lagi. Dia pergi general lagi. Tapi bagus. Macam cikgu aku dia akan masuk, dia ajar pasal kisah-kisah Nabi dulu tau. So dekat situ je kita dah develop, which is macam mana diorang hadap orang yang kurang ajar. Kaum yang kurang ajar, yang tak boleh terima. So dekat situ dia tak balas dengan benda jahat. Betul. Jadi yang dia develop is the way we think of solution. Itu bagus dia. Cara kita berfikir lah kan. Sekarang ada isu gaduh. Lepas tu dengan social media kan, lagilah diorang guna social media, apa lagi gaduh lah. Ada tahan. Bila kalau civic pun dah remove, sebab aku ambil form 6. Form 6 dia ada ajar lagi lah pasal benda ni. Pasal parlimen, dia ada ajar pasal mahkamah, dia ada ajar pasal mengundi ni semuanya, pasal manifesto semua. Jadi dekat situ je ada pendedahan. Lepas tu stop lah. Lepas dah nak masuk U tu, stop. Maknanya dekat sini yang tahu untuk mengundi, macam aku, tak silap aku mengundi umur aku 21 ke 20, aku tak ingat. Maknanya aku dah ambil form 6, baru aku ada knowledge sikit. Habis tu yang tak ambil form 6 macam mana? Itulah sekarang ni yang rasa. Sekolah menengah tak ajar. Sekolah menengah ada ajar lah. Waktu form 5 sejarah. Tak fokus ni. Form 5 ada, aku ingat. Aku rasa aku pun tak fokus. Aku A sejarah. Sejarah ingat. Aku boleh tunjuk sila. Tak geng. Bahagian mana? Tapi aku rasa ada tapi tak detail. I mean like dia basic ada. Asas je lah. Aku ingat. Tapi terlalu asas lah. Macam terlalu basic. Dia macam aku tahu lebih-lebih pun sebab macam time tu Twitter tengah famous kan. Aku pula dekat asrama bawa phone. Sambil tidur malam pukul 1, 2 aku scroll lah tengok. Situ aku dapat gain knowledge aku. Sorry warden semasyu. Tolong beritahu sekolah mana. Tak, aku rasa sekolah sekarang dah boleh bawa phone lah. Ya tu lah, budak sekarang paling simpan dekat bawah baju kotor. Cikgu pun tak berani naik atas. Aku ikut cara ni. Aku ikut cara OL. Kamus tebal tu buat lubang. Klasik tu. Macam aku simpan songkok letak phone atas kepala. Stokin pun ada kan. Tapi stokin obvious lah. Kasut. Celah-celah tu kan cap masuk. Biasa celah songkok tu kata exam. Tapi ada dekat yang mana fokus lah. Yang mana fokus. Tapi itu pun terlalu sikit. I mean, dia tak ada pun bagi tahu tak ada pun penerangan tentang tokoh-tokoh ni, apa dia punya sumbangan kepada negara ada. Ataupun sekarang ni yang tengah memimpin, dia tak ada ajar tu. Korang tengok dia punya kaji, dia punya ni, apa dia punya, apa yang dibagi kat rakyat. So kita tak dapat nak faham tau benda tu. Betul. Yang ada pun macam yang kalau dulu yang famous Tun M. Tu je lah Perdana Menteri yang famous je kot macam tu. Ya, dia macam kalau waktu kita zaman sekolah, apa yang kita nampak benda-benda major je. Macam contoh yang kita back to zaman Najib dulu lah. Yang pasal apa ni? BRIM. Yang dapat BRIM, lepas tu dapat RM100 budak sekolah semua tu. Voucher. Dapat voucher semua tu. So macam benda-benda major je lah yang budak sekolah ni nampak. Tapi kalau macam daripada side lain, daripada contoh Menteri Kewangan, aku pun tak tahu sebab time tu aku sekolah juga kan. Cuma macam sekarang ni, kalau kita sembang pasal menteri ke, boleh lah nampak apa dia punya contribution. So bila nak mengundi tu tahu tak salah kalau kita pilih tu. Itu kalau kat sekolah lah kan. Tapi kalau kat sekolah pun tak ada, kat rumah pula situation dia is ada yang kalau parent lah. Parent sekali tekan memang dia tekan. Betul. Walaupun anak dia macam tak bagi anak dia buat pilihan.
ataupun dia bukannya beri pendedahan. Dia duk kutuk parti tau. Lepas tu dia pengaruh kan. Pengaruh pengaruh gila-gila. parti tau. Lala budak tu pun Ni padahal dia mindfuck lah. tengok phone apa manifesto kuat-kuat weh. Lagi kita dengar tu. Aku ada tu kawan yang macam ni. Dia macam dia daripada kecil dah di brainwash. Dia daripada Pantai Timur lah. So kalau Pantai Timur kita dah tahu dah dia sokong parti mana kan. Nak dijadikan cerita, dia ni belajar dekat Selangor lah. Kita tak dedahkan lah uni mana Tapi ya Allah, aku punya serabut kan dengan dia ni kan. Segala benda aku nak politik kan kan. Kau dah belajar dekat Selangor. Lepas tu kau dah bising itu kan. Selangor negeri maksiat lah apa semua kan. Cuba kalau di bawah naungan. Faham. Kau jangan politik ke semua benda boleh lah. Kau datang sini nak belajar. Datang sini kau nak cari rezeki. Kau jangan meludah kat tempat kau cari rezeki boleh tak? Aku jadi serabut macam ni. Dia gitu lah. Macam tak salah kau nak minat politik ke apa. Tapi janganlah semua benda nak dipolitikkan. Bila orang panggil kau walaun ke, walanun ke, walajib ke, tahu pula kau merentan marah. Aku panas pula bapa. Sebab aku tak faham pasal politik. Tapi aku panas bila ada orang macam ni. Terlalu politik. Semua tempat dia nak politikkan. Okey, contohlah. Kalau kita nak sembang pasal politik ni kan. Okey. Kau terlalu agungkan sangat satu parti politik ni kan. Okey. Aku rasa aku tak nak ni lah. Aku tak nak filter aku cakap je. Cakap je. Okey. Okey, kau nak agungkan sangat kau punya PAS tu. Okey. Kau tengok dekat negeri dia sendiri bandingkan dengan parti politik lain. Okey, contoh lah. Okey. PAS dekat negeri yang dia naungi. Pantai Timur, Kedah. Bandingkan dengan apa yang PKR jaga dekat Selangor, dekat Pulau Pinang. Okay. So macam itu satu tau daripada segi ekonomi. Dia macam lepas tu itu tak sembang lagi. Itu tak sembang lagi dengan skandal-skandal yang ada dekat negeri-negeri ni. So macam kalau kau nak sembang yang parti politik kau tu lebih agung, buktikan dengan data, bukannya setakat apa nama tu? Cakap kosong. Bukan setakat Manifesto. cakap kosong, manifesto semua tu lah. Kalau macam kalau ni yang jaga confirm Malaysia ni maju semua kan. Dia macam kau nak cakap macam tu tapi apa data yang backup kau punya bukti? Result lah. Lepas tu nak tengok result je. Ada reference. Betul lah. Diorang biasalah bila nak ada mengundi tu confirm lah. Manifesto macam-macam gila-gila lah. Kadang-kadang benda tu macam susah, mesti tak boleh lah. Tapi diorang still nak jadikan benda tu manifesto. Dia kau nak cakap tu buktikan dengan result. Nanti ada lah yang cakap dekat aku kan. Semua kan. Cakap kau budak lagi. Mana kau faham dengan semua benda ni. Dah tak ada result macam mana aku nak percaya. Parti kau tu agung. Gen Z. Aku tak boleh. Gen Z betul. Tapi betul lah. Gen Z guys. Sekali kau tak buktikan, kau nak suruh aku percaya macam mana? Betul lah. Dia macam ibarat kau masuk interview. Okay. Kau fresh grad. Tapi kau minta gaji 10k, 20k. Lepas tu kau sembang, saya boleh buat semua benda ni, tak ada masalah. Confirm je, bagi je saya jawatan ni. Dia ibarat macam tu tau. Kau tak ada result tapi kau nak hasil tak ada. Faham. Result tak ada. So kau pernah mengundi Bil? Ha? Kau pernah mengundi lah? Ya, aku sebenarnya okay, aku mengundi 2 kali. Okay, sekali aku pergi. Lagi sekali tu aku macam malas aku nak pergi. Baca masa aku pilih mana-mana pun sama. So sekali lah mengundi. Sekali je aku dah. Sama. Sekali juga sebab mengundi. macam tentu excited. Macam yes, aku dah umur boleh mengundi. Inilah nak pergi mengundi. Dia nak dapatkan cap jari. Biru kan. Dapat FOMO. Lepas tu next tu macam mam lantak kau, malas aku nak pergi. Sekali pun jadi lah. Tapi dia sekali je pun kan. Kita yelah 5 tahun. Umur kita 5 tahun, baru sekali 5 lah tahun. Tapi adalah yang voting yang tu kan dia mengundi kali kedua tu. Dia bukan semua satu Malaysia rasanya, ada tempat. Satu tempat. Bertempat. Tak silap aku kalau ada don tu meninggal ke apa ke, diorang akan buat undian. Betul. Tak silap aku. Betul lah. Sepanjang aku ingat lah belajar. Okay, Papa Cikgu Syarudin, saya ingat lagi Uish. Dia ingat ajar aku. Okay, lepas tu kalau korang lah buat undian, korang sebenarnya termasuk dalam golongan apa? Dia ada 3 golongan. First golongan ialah
golongan akal-akalan. Maknanya yang mak bapak duk tekan, kau ambil PAS ni, kau jangan ambil parti kapir ni. Semua ni salah ni. Kita tukar ke syiar Islam. Dalam kau pun tak boleh nak buat option kau sendiri, kau ikut lah tunjuk mak bapak kau. Okay, untuk golongan kedua pula ialah golongan peer pressure. Maknanya kau tak nak ketinggalan dengan kawan-kawan. Faham tak? Kawan kau orang PKR. Aduh. Kawan kau orang PAS. Kawan kau orang DAP. Macam aku ada kawan Cina. Diorang tentu DAP, diorang tentu PKR belah sana. Betul. Tapi takkan aku nak undi without result. Okay. So aku akan ikut my belief. Itu yang pertama. Itu yang golongan kedua, peer pressure. Golongan ketiga ialah orang yang buat research sendirilah. Okay, dia Google, dia tengok ni pencapaian tokoh-tokoh ni, untuk PAS ni, untuk ni. So mana yang better untuk aku? Korang yang mana satu? Nabil. Aku honestly aku golongan yang ketiga tu. Dia macam betul. walaupun aku dia di peer pressure dengan family aku sendiri, dengan kawan-kawan aku sendiri kan. Kalau daripada family aku kan, sebab yelah kita muda, baru first time nak mengundi kan. Lepas tu tiba-tiba parents kan, macam nanti kau pergi tu, kau undi je parti ni, tak susah apa semua kan. Tapi macam aku tak setuju. Kadang aku macam argue lah dengan mak aku sendiri kan. Macam, tapi kalau undi dia ni pun macam, bukannya dia ni ada something ke result semua kan. Cakap, yang tu kau tak payah fikir, kau tu muda lagi semua kan. Macam tu daripada mak aku sendiri lah. Daripada kawan-kawan pula kan. Macam yang kau cakap lah. Okay, geng-geng aku semua macam minat satu parti politik ni. So semua nak undi. Aku pula, okay, aku ada pendirian aku sendiri. So macam aku tak suka lah nak ikut orang kan. So macam aku rasa dia ni boleh deliver. So aku undi lah dia. Macam tu lah. Tu daripada aku sendiri lah. Kau pula Rasa aku macam lebih kurang Nabil lah sebenarnya. Dia ada lah pengaruh daripada mak-mak. Lepas tu family aku ni pula memang sebenarnya daripada atuk nenek memang dah kuat. Ya, memang dah kuat dekat satu parti ni. Tak boleh di-reveal, tapi aku rasa orang-orang mesti macam tahu kot. Sebab kalau orang-orang lama ni, dia ada parti favourite. Dulu memang famous lah parti. Yes, tapi adalah macam parents aku cakap pasal ni kau kena ni. Dia dah buat macam-macam lah sebelum ni kan. Aku macam time tu pula baru nak first mengundi kan. Aku macam buat apa nak kena ikut pressure daripada mak-mak lah sekeliling kan. Kita pun ada kita punya pendapat kan. Kita pun nampak apa yang dah jadi sebelum ni kan. So time tu aku rasa aku ikut je apa yang aku nak. Aku undi je. Lepas tu aku FOMO pula. Aku nak warna biru tu je kan. So macam tu je. Lebih kurang macam ikut pendapat sendiri je lah. Dia dengar je mak-mak cakap apa. Tapi macam bila pergi tu kita undi benda lain. Macam tu kan. Bukannya tempat lain. Pasal balik kan, dah undi dah. Dah. Ada yang memilih mengundi ikut rupa pun ada. Tu real lah. Alamak, Tu betul lah. Laki nak pilih rupa apa. Tapi lepas tu kan dah tua pula kan. So macam nak cakap pasal rupa tu tak juga kot. Terus. Kecuali tak ada. Siapa tu? Lagi topik ni Aku akan tanya diorang. Johor ke? Diorang minat menteri apa, diorang tak suka menteri apa. Okay, tapi balik tu apa topik macam akulah. Okay, aku ni jenis, aku ada pendapat aku sendiri. Macam korang lah. Padahal akan cakap undi ni aku dengar, of course dengar. Ikut belum tentu. Okay, cuma jenis aku tahu barisan siapa yang bertanding. So aku akan kaji dan aku akan tengok dia ni ada kontroversi, so aku akan pilih yang the least kontroversi. Yang tak ada kontroversi, maknanya setakat ni maybe dia buat salah kurang. Faham. So itulah orang yang aku akan pilih. Sejujurnya lah aku datang dari Hulu Langat. Aku punya siapa Sani Hamzan. Sani Hamzan. Aku memang kurang gila dengan dia ni. Banyak bunyi kat parlimen. Memekak kerja nak mencelah. Lepas tu sibuk agung-agungkan seseorang ni lah. Itu memang perangai dia. Tapi kat kampung aku satu perubahan pun tak ada. Oh, maksudnya yang time kau mengundi tu dia menang ke? Dia menang. Oh, dia menang. Faham. Aku tak undi dia. Okay. Aku ada benda nak cakap lah, tapi aku rasa kena censored. So sebab aku cakap lah, perangai dia pun macam babi. Sebab aku rimas gila dengan perangai dia. Kau sendiri boleh tengok kat TikTok, kat YouTube. Dia mencelah sana sini, menjawab. Memang tak, pada aku dia memang orang yang tak ada adab lah. Memalukan Hulu Langat sebenarnya.
Itu aku. Sebagai orang engkau yang portray diri engkau sendiri dekat rakyat, aku as rakyat, itu yang kau dapat daripada aku lah. Aku rasa ramai yang sama dengan aku. Kau sendiri boleh tengok ruang komen. Kita pergi pula dekat segmen kedua, which is reality pilihan raya Gen Z. So maknanya bila nak datang pilihan raya ni, kau tahulah ada lakonan-lakonan. Aku panggil benda ni lakonan, benda ni tak betul. Sebab benda ni hanya berlaku bila kau nak diundi. Yes. Susah kau nak jumpa menteri yang turun padang. Tapi yang aku respect is Syed Saddiq lah. Syed Saddiq punya interaction dia dengan rakyat sangat rapat. Aku respect. Betul. Lagi-lagi sekarang kan. Dengan Bella. Sorry Bella. Betul. Tak adalah sekarang ni Syed Saddiq bukannya fokus parlimen je, tapi dia fokus Bella juga. Maksudnya tapi nampaklah dia less politik sekarang ni. Kalau tak dulu macam tak tahu. Saya bukan peminat Syed Saddiq. Pasal saya saja. Start. Dia macam mana nak cakap? Dia kalau kau into fitness kan, dia macam a holy grail lah. Saya sebab dia dah masuk Iron Man kan. Iron Man Langkawi, Iron Man apa lagi lah, Iron Man France kan. Macam interesting lah. Kau jadikan dia idola ni. Idola sukan. In fitness. Dia macam the holy grail lah. Sebab kalau ikutkan tahta fitness kan, Iron Man tu maksudnya kau memang fit gila. Susah kan Iron Man. High rocks ke, pickleball ke, atas tanding lah dengan Iron Man ni. Jauh beza dia. Iron Man berapa km lah? Aku lupa lah. Iron Man 3.8 berenang. 3.8 km berenang. 180 km berbasikal. Lepas tu 42 km berlari. Gila strong. Lepas tu tak silap aku, dia settlekan bawah berapa jam lah. Bawah 13 jam ke bawah 12 jam. Settle semua tu? Settle semua tu. Jadi dia memang bukan biasa-biasa lah. Bukan biasa-biasa lah. Lepas tu dia fitness macam tu. Lepas tu ahli parlimen lagi. Lepas tu dengan bercinta ni lagi, dia boleh balancekan semua benda tu. Green flag lah ni. Memang green flag lah ni. Sebab dia jaga aktiviti tau. Betul lah. Pepatah Arab dia cakap. Pepatah Arab. Al-aqlu salim fil Allahuakbar. jismi salim. Maknanya akal yang sihat datang daripada badan yang sihat. So boleh nampak lah bila dia ni pandai lah dia balancekan life dia tu. Jadi amalan hidup dia, kesihatan ni terjaga lah aku rasa. Sangat stable. Okay. So kita back to balik dekat reality pilihan raya sebenarnya ni. Jauh sangat lah kita. Tiba-tiba Syed Saddiq. Jauh travel. Dah nampak dah ni siapa favourite dia. Belum ada lagi soalan ni tadi. Okay, so bila 2026 ni, yes, parti politik ni memang bijak-bijak orang ni. Okay, ada yang bijak, ada yang sengal sikit pun ada. Confirm lah. Dia takkan semua bijak, takkan. Betul. Kalau tak, mesti rakyat semua suka sekarang. Macam tu lah. Okay. Okay, diorang ni bijak. Jadi yang aku perasan bila cara diorang nak dapat dengan Gen Z ni, maybe diorang kurang turun padang, tapi diorang banyak buat trend. Yes, social media kan. Social media. So tapi benda dia kau boleh nampak bila dia nak datang nak kena undi mula lah. Ikut tu, tapi sebenarnya dia orang buat macam ni, dia macam tak kena tu. Sebenarnya. Dia dah cringe tu. Nampak umur dia kot. Yelah, aku faham lah dia nak ikut sebenarnya trend semasa. Yelah sekarang kan semua benda konten kan. So dia orang pun strawberry sekarang ni menari lah semua, dia orang join lah. Aku rasa sekarang menteri semua ada social media. Semua pun buat konten. Semua dah ada team media dia. Sebab kalau orang lama, bukanlah lama sangat, tapi yang dulu-dulu lah aku rasa sebelum Gen Z ni, millennial style, dia akan turun padang. Akan pergi masuk kedai-kedai, maybe gerai tepi jalan. Nak nampak dia orang prihatin lah. Ada yang berapa nasi lemak tinggal kak? Saya beli semua. Itu tahu dah ni. Dia baru canai dekat tapi orang tu kat kedai dah faham dah taktik ni. Diorang memang nampak mata side eye lah. Dia nak beli jiwa lah. Beli jiwa orang kata. Tapi kau dah tahu tak, dia buat benda-benda macam ni tak menang jiwa kan. Kau dah tahu tak yang sebenarnya menangi jiwa aku siapa? Apa? Dia macam dia buat konten goreng, konten masak nasi goreng ke? Ahmad Maslan lah. Wah. Dia je konten dia masak nasi goreng je, tapi nama dia tu dia letak nama Ngam. Itu kata aku dah kelakar. Aku ada macam benda tu menang hati aku. Macam dia steady aku suka. Kita tengok dulu video yang Nabil sebut ni Saya suka masakan saya sendiri. Nasi goreng Ahmad Maslan atau Ngam.
Itulah dia video video ngam tu. Dia masa tu dia tengah kena interview tu kan. Dia muka dia macam kau tak expect pun lawak tu daripada dia. Tapi dia memang slumber tu. Dia macam relax je, chill macam tu je kan. Dia antara orang yang kalau orang bash dia macam tahu tak tahu. Betul. Kelakar juga lah bila dia dah letak jawatan. Dia tak letak jawatan kan. Dia tak ada apa-apa sekarang kan. Tak sure sebab aku tak ambil Sebelum tahu. ni dia ada menteri something tapi tak ingat. Ada juga. Tapi itu lah macam yang kita tengok kan. Dia macam kalau kau nak duk manifesto macam kalau saya menang hari ini Sama. Macam kenal. Macam kenal Dia macam kau tak perlu buat pun manifesto macam tu kan. Dia just kau jadi diri kau kan. Kau boleh menangi hati Gen Z. Ngam. Kelakar tu nasi goreng Ahmad Baslan. Siapa je expect tu. Kita dah tahu dah menteri favourite dia siapa. Aduh. Kelakar lah orang. Dia kelakar. Sebab ada orang samakan dia dengan kata Kung Fu Hasil. Kung Fu Hasil. Ya doh, sumpah. Teringat doh. Ya serius. Kau pernah tengok Kung Fu Hasil? Yang macam botak sikit tu kan. Karakter. Orang kata sama. Saksikan klip. Itu kata kedua selain daripada Jangan. Dia ada dua masuk kata. Satu kata yang betul-betul macam kata, satu lagi kata lompat parti. Itu beza dia. Okey. Kita tengok kalau kau dapat dua-dua ni kira barai ke. Okey, bila masa isu manifesto ni, maknanya janji-janji manis. Okey, janji-janji manis yang diberikan untuk mengundi. Paling mengarut kau pernah dengar. Apa dia? Okay, ni aku ada tengok satu video ni dulu kan. Pasal menteri ni dia kata dia nak bagi apa? Setiap rakyat tu 1 juta. Serius lah like. Ya, aku pernah nampak video ni. Aku ingat. 1 juta setiap rakyat, kau bayangkan. Rambut putih pakcik tu. Tak ingat. Ya kot, rambut putih. Lepas tu dia kata kalau keluarga tu ada 10 orang, 10 juta dia dapat. Dia macam absurd tu benda tu. Dia macam memang seronok dapat 1 juta. Tapi macam tak logik. Bila semua orang ada 1 juta, kuasa membeli tu jadi kurang. So inflasi akan naik. Betul, inflasi ekonomi. Ekonomi. Baru. Tapi aku ada klip video dia ni. Dia kata dia banding dengan BRIM dulu 500. Kalau dia menang, kalau saya menang dekat satu family yang ada 10 orang, 10 juta dapat. Gila Kalau lantik saya jadi Perdana Menteri, BRIM berapa? 500 kan? Saya akan bagi 1 juta ringgit. Ya, saya ulang ya. 1 juta ringgit kepada setiap rakyat. Jadi kalau satu keluarga ada 10 orang, bermakna keluarga itu dapat 10 juta. Hutang negara je berapa banyak. Ya. Nak nampak dah kat sini. Kau memang tak boleh nak bimbing. Tak make sense langsung. So macam kalau nak bagi manifesto tu tolonglah logik lah orang kata kan. Berakal lah sikit. Kalau saya menang hari ini. Itu ke manifesto yang paling mengarut yang kau pernah dengar? Tak. Bagi aku macam tu make sense lagi lah. Tak adalah mengarut sangat. Make sense tapi tak jadilah kot. Tak apa-apa nak jadi lah. Cuma aku suka lah dengan dia punya intonasi suara dia. Saudara-saudari sekalian, kalau saya menang hari ini, esok minyak turun. Nanti aku akan klipkan juga. Okay, kau siap sedia. Aku akan letak video kau sebelah-sebelah. Atas bawah sebelah-sebelah. Tag sekali. Manifesto dia tak absurd bagi aku. Cuma aku suka cara dia bercakap. Intonasi dia lah. Intonasi menarik. Tapi itu paling mengarut kau pernah dengar? Tapi tu Gen Z suka tu sebenarnya dia. Terhibur kat dengan dia. Bagi aku kalau yang paling merepek manifesto ni kan. Bila kau cakap kau boleh masukkan PTPTN. Itu sahnya. Dia macam bila kau cakap kau masukkan PTPTN tu, dia macam ibarat kau mengurangkan apa nama ni? Bukan kos pembelanjaan. Kiranya yuran universiti ni ibarat kau bagi free lah. Sebab aku ada kawan-kawan aku yang ambil bantuan PTPTN ni. So bagi aku macam benda ni pinjaman and membantulah untuk orang-orang yang tak berkemampuan untuk sambung belajar ni. Untuk sambung belajar. Tapi after dah grad tu,
dia kena bayar balik lah. Cuma yang kurangnya PTPTN ni bandingkan dengan apa nama ni? Bandingkan dengan GPA ke marah. dia bila kau tak capai certain target tu, kau still kena bayar Betul lah, banyak. betul lah. Kalau marah tu semua beasiswa kan, marah JPA. Kalau PTPTN memang dari yayasan. Marah dia bukan beasiswa, dia pinjaman boleh ubah. Tapi lah dia kena achieve result ni baru dia Contoh, jadi kau beasiswa. buat pinjaman RM80,000. Okay. Tapi bila kau grad, kau dapat first class. So nanti kau just kena bayar macam RM8,000 macam tu je. Oh, dia faham. Potongan dia. Dia ada potongan dia. Dia pinjaman boleh ubah lah. Kalau PTPTN ni dia punya pembeli ubah tu kurang sikit. So still lepas grad tu kena bayar lebih. Tapi still lah PTPTN paling famous rasanya. Orang pinjam kan. Sebab senang lulus. Betul. Senang lulus. Lepas tu result pun macam tak perlu terlalu ni sangat. Yeah boy. Kalau dapat marah JPA tu, JPA biasanya beasiswa lah. Ya, betul. Tu memang budak-budak pandai gila lah. Aku takut PTPTN ni. JPA ni after kau grad, dia adalah certain kontrak yang kau kena bekerja under kerajaan untuk beberapa tempoh macam 3 tahun macam tu, kau kena ikat dengan kerajaan. Lepas tu baru kau boleh bebas kau nak kerja swasta ke sama kerja kerajaan ke. Tapi itu bergantung dekat kos apa yang kau ambil lah JPA ni. Faham. Aku memang sepanjang belajar memang aku tak ambil PTPTN sebab masa aku sekolah menengah ada satu ustazah aku ni dia beritahu. Memang jangan dia pesan lah jangan ambil PTPTN. Ustazah aku umur dah 40. Dia masih bayar bunga. Aku tak tahulah dia cara dia manage duit ke apa. Lama tu kalau 40 tahun. Dia ambil PTPTN. Dia ambil PTPTN ataupun dia banyak repeat SEM ke dulu kan. Faham. Maybe boleh jadi macam tu tapi lama sangat tu. Ataupun memang like pinjaman dia banyak. Kadang-kadang kita tengok betul. Financial parents semua kan. Lepas tu agaknya dia pun bayar lambat sikit ke kan. Sebab tu agaknya tak habis-habis. So bila ada orang-orang yang cakap ahli-ahli politik ni lah yang cakap dia nak masukkan PTPTN, orang jadi berharap sebenarnya benda tu. Betul. Sangat berharap. Tapi bila benda kau dah gain undi, tak ada benda tu. Yes. Dekat Sama situ ni lah dengan tol kan sebelum ni. Ni senang cerita janji dicapati lah. Dicapati lah. Ya doh. Ini slogan ni keluar bila masa zaman Najib lama lah. Ya daripada zaman Najib lah. Waktu tu orang bengang dengan dia punya manifesto. Lepas tu orang cakap janji dicapati semua. Lepas tu ada gerakan yang cakap nak gulingkan Najib ni. Tu yang sekarang ni bertukar-tukar parti lah, bertukar-tukar PM. Sejak daripada Najib berapa banyak PM? Satu ganti semua. Macam tu lah. So aku rasa bila manifesto ni memanglah benda ni memang dibuat untuk gain undi. Confirm gain undi ni. Tapi bila orang dah berharap, orang dah undi, kau tak jalankan amanah. Aku rasa start situ lah. Aku disebabkan itu. Aku memang jadi kurang mengundi ataupun kalau lepas ni ada undi orang cakap tak payah pergi sebab semua sama je. Betul. Okay. Kalau perempuan suka cakap lelaki semua sama, ni politician semua sama. Cakap banyak. Cuba lepas ni undi aku pula. Bagi peluang lah kat aku ni. Kau masuk lah muda ke apa yang Syed sekarang bersatu ke apa ni tak ingat lah aku. Tak boleh, aku tak mampu. Kau kan idol kan Syed Saddiq. Tu dari kita sama-sama. Yelah sama-sama fitness nanti. Tak boleh. Tak boleh, aku tak cukup fit lagi ke tahap tu. Cuma macam tu lah. Tapi boleh kan kalau aku masuk politik nanti aku boleh bagi manifesto macam ni. Ya, kita kena. Kalau saya menang hari ini, saya akan bawa projek berbilion-bilion. Suka betul. Aku rasa klip ni ada banyak ni. Ya, ada banyak. Klip dia dah banyak nanti. Aku rasa dia 3. Collection. Kau nanti ni aku collab sekali dengan Ya. Weh, jangan dong. Aku collab kau, collab dengan PMX dengan IG. Kalau dia accept memang style lah. Okay. Tadi kat manifesto. Okay. Sekarang aku nak tanya korang. Ada tak korang punya kenalan? Okay. Yang maybe baru kenal tapi dah sibuk cakap pasal politik. Ada. Kaki politik. Ada. Baru cerita. Aduh. Siap bro. Cakap pasal kenalan ni tak kisahlah siapa-siapa kan. Weh ni dah lama lah zaman sekolah menengah kot. Dah biasalah time tu baru main Facebook. Lepas tu kelakar pula ingat balik.
randomly lah terjumpa seorang Muhammad ni. Kononnya nak kenal-kenal lah guys kan. Baru nak macam awak tingkat duduk mana, umur berapa, asal mana kan. Okay, dah kenal-kenal lah dalam beberapa hari. Tiba-tiba satu hari tu dia sebut pasal benda politik ni. Aku rasa time tu memang tengah ni kot. Memang tengah fasa nak mengundi ke apa entah. Tapi time tu aku belum undi lagi. Lepas tu tiba-tiba dia ni orang kuat parti ni lah. Boleh sebut ke parti ni? Tapi Boleh je. okay, tapi kalau aku cakap ni aku rasa tahu je. Pantai Timur lah parti aku lagi. Hijau lah. Hijau tu. Wah. Sangat hijau. Masalah dia ni bukan green flag apa. Habis Ni lain. Kau akan dikafirkan nanti. Kau mention dia orang ni. Ya, memang aku diceramah teruk weh. Time tu aku sebenarnya aku tak ambil tahu pun sangat pasal politik. Yelah, sekolah menengah kan. Malas aku nak ambil tahu kan. Lepas tu dia boleh gaduh dengan aku. Daripada dia nak kenal-kenal aku tu, tak jadi kenal lah. Dia gaduh dengan aku sebab aku berlainan politik dengan dia. Dia panggil kau kafir tak? Wey, sumpah dia macam apa yang parti yang aku sokong tu buat selama ni. Tengok kalau parti hijau ni agama ni. Aku macam benda siap daripada nak kenal-kenal. Tiba-tiba cakap Tak best pasal topik ni kan. Ya tu sumpah tak best. Kenapa kau nak berkenalan dengan orang kena cakap pasal politik? What the hell though? Tapi aku Rather than rasa knowing your partner. Ya. Aku rasa memang boleh buat bergaduh juga sebenarnya kalau kau punya political view tu berbeza. Actually kalau kau dah besar macam kita sekarang ni, lepas tu political view kita berbeza pun actually akan jadi bahan gaduh juga. Ya, sebab tu aku cakap. Dia macam kalau kau pergi mana-mana, macam kau simpan je pendapat politik Ya, kau tu. Dia macam sumpah tu. kalau setiap ke mana-mana lah kau pergi kan, kau sibuk nak cakap pasal pemimpin kita ni tak mengamalkan gaya hidup Islam tu kan. Ya Allah, tak boleh betul lah. Macam kau simpan je untuk diri kau tu. Ya, dia macam tak sup orang kata. Dia macam tak sup. Dia macam tak chill Sebab gila. itulah ada 3 gelaran ni, walaun, walanon, walajib. Walaun Hey. kita tahu dia memang sokong geng PAS. Yes. Kalau walajib ni dia yang memang Ya tu, sampai memang sekarang support- ada. support Sampai sekarang. Najib lah. Asal jap dia walaun pas. Walaun PAS. Sebab on walanon yang dia sekarang. macam mana nak cakap kan, Yes. dia perkataan asal daripada Arab yang macam pengikut macam tu lah. Tak Oh. silap tu masa walaun. Yelah. Dia dah Arab. So sebab dia daripada bahasa Arab, so orang kaitkan lah dengan apa ni? Dengan apa nama tu? Parti dengan ni lah. dengan parti PAS ni. Kalau walajib ni pula Dia memang fans wala dia. Najib lah. Maksudnya memang penyokong taksub Najib. Ya. Kalau walanon ni pula Sekarang lah. walanon sekarang lah. Madanon. Madani. Yes. Oh. So walajib ni memang untuk Najibnya penyokong lah. Ya betul. Walaun pas, walanon Waladun untuk Pakatan ni lah, Harapan. Anwar lah. Anwar Pakatan Harapan lah kan? Madanon. lain ke Madani dengan Pakatan Harapan? Madan. Pakatan Tak, Harapan. Madani tu dia macam yang satu Malaysia. Apa orang kata gagasan. Slogan Yelah, lah. dia kerajaan slogan. sekarang lah. Yes. Anwar Ibrahim, Madani. Dulu kan Najib kerajaan sekarang. lain. Tapi kerajaan sekarang ialah Pakatan Harapan. Betul. Yelah, Yep. betul lah. Okay. Aku tak tahu tu. Sumpah aku tak tahu. Sebab dulu yang aku tahu ada BN, ada PAS, ada PKR, DAP. DAP, MCA, MIC India kan? Indian. MIC sekali lah dengan UMNO. Sekarang- UMNO Barisan sekarang- Nasional. sekarang. Diorang satu geng. Barisan Nasional. Ya, BN UMNO tu sama sebenarnya. UMNO. Lepas tu pecah. Okey, Apa ni? macam ni. Oh. Barisan Nasional dia pecah. Dia ada 3. Ada UMNO, MCA, MIC. So diorang 3 ni jadilah Barisan Nasional. Macam Pakatan Harapan gabung PKR. PKR, DAP. DAP, BN BN. Sekarang BN under BN. Kan? Apa BN ni? ialah Apa tak ni? tahu. Dia Perikatan BN pula. Nasional. Oh, PAS okey. dengan BN. Dia campur-campur lah senang cerita. Okey. Dah apa ni? Oh, dah Elmet lagi cerita. senang tu. Sumpah. Tak payah. Dia macam kalau dulu aku seronok ambil tahu pasal benda ni, tapi ni aku macam malas kan sebab kalau kau sokong mana-mana pun, kalau dia nak lompat parti jadi kerajaan lain juga. Yeah. Macam langkah Sheraton hari tu lah. Langkah Sheraton Cerita sikit Bil. Langkah Sheraton ni apa? Alamak, aku gitu pula. Okay. Langkah Sheraton ni, ingat tak waktu COVID hari tu, kan yang jadi PM Muhyiddin Yassin. Okay. Abah kan, kita panggil Abah kan? Abah. Betul. Muhyiddin Yassin jadi PM. Lepas tu kan ada berlaku lompat parti
Lepas tu siapa? Ahmad Dafi. Yelah Ismail Ismail Sabri. Ismail Sabri. Lepas tu Ismail Sabri pula jadi Perdana Menteri. Lepas tu katanya sebab Anwar time tu nak keluar daripada penjara dah. So kiranya nak bagi peluang lah dekat dia untuk jadi Perdana Menteri. So disebabkan lompat parti ni tukar-tukar kerusi apa semua, end up Anwar naiklah jadi ni. Apa ni? Siapa? Muhyiddin. Ismail Sabri. Bukan Ismail Sabri. Mula daripada Mahathir dulu. Mahathir jadi Perdana Oh, Menteri. ya. Oh yang kedua tu ke? Mahathir jadi Jadi Perdana sekali. Menteri. Lepas tu Mahathir turun jawatan. Lepas tu baru Anwar naik. Sebab itulah dia jadi PM sekarang ni. Tapi ada tu yang time Anwar tu ada juga kan. Sepatutnya macam dia dengan Zahid Hamidi. Macam 50-50 dia tu. Yes, betul. And last yang Nak cukakan bagi kerusi. and last yang bagi Ya, Anwar. jawatan tu Sultan Agong. Agong kita kan? Dia macam Betul tak? kompleks lah benda ni. Sebab Ya. macam, so senang cerita, benda ni taktik kotor lah. Sebab negara demokrasi. So untuk dapatkan certain jawatan tu, kau kena dapatkan undian. Betul? So bila kau lompat-lompat parti Parti. semua tu untuk dapatkan Kerusi. untuk dapatkan juga jawatan tu, kira langkah kotor lah. So macam apa functionnya demokrasi Malaysia ni? yeah. Apa functionnya kau turun mengundi kalau just boleh lompat-lompat Kira parti macam tu? cheating lah. Lepas tu main macam tipu tak lah. berpegang teguh dekat parti dia sendiri. Yes, betul. Nampaklah yang macam kau ni tak setia. Dia tu lalang. Lala. Kata Macam lalang. lemah. Kata. Baik kau. Rapat. So, untuk segmen kali ni aku nak bawa sikit korang throwback lah suatu mengundi. Okay, pengalaman mengundi apa yang korang rasa? Apa yang berdebar? Kita rasa seronok ke apa? Jadi kita ada phone memang akan selfie punya. Selfie. Jari tu wajib. Wajib. Jari tu wajib. Status, story, Telegram, penjadah, Instagram. Semua jari. Kalau satu hari tu letih tengok Ya, dia semua status sama je. Semua warna biru. Lepas tu, tapi yang aku tak faham dia, yelah kita nak beratur panjang. Ada yang umur-umur kita ni Gen Z lah. Perempuan lelaki pakai style-style macam masuk mall. Ya, masuk dia nak sekolah update adik. kan. Nak update kan. Masuk Tapi aku sekolah faham je. je. Dia macam ni sebenarnya. Kau kena faham. Lepas pergi mengundi tu, kau dapat tu kan, cop jari tu kan. Bila kau pergi bila kau dapat pergi Zeus ke mall, macam tu boleh dapat free. So macam alang-alang tu kau dah dress up, gerak terus mall lah. Tapi benda tu bukan boleh buat tipu ke tu? Cap jari tu. Inai je kan? Dia bukanlah inai. I mean like dakwat. Yelah, dakwat biru. Tapi kalau macam Detect lah. Boleh detect jugalah. Oh boleh detect? Boleh tahu beza boleh bau. dia. Bau pun ni kan? Dia ada bau dia dah. tak sedap tu. Aku bau dulu aku hire. Sempat. Dia aku bau lepas tu macam tak boleh tahan. Dia Tapi macam bila aku selfie tu aku letak jari aku kat hidung semua. Aku pun dia behave. Okay, pilih dua bau. Kalau bau jari tu ke ataupun bau jari garu bontot? Mana you bau? Garu bontot tak lagi. Nah, you see. That's how men have fun. Jangan garu-garu. Kita seorang ni tahu nikmat dia. Syahdu Random siut random gila. Macam ni rasa dia. Abang aku bulan ni. Walaupun 3 second high, cukup bermakna. Jauh. Kita tarik balik. Masuk balik. Seru balik roh kita. Okay. So, pengalaman pertama lah. Aku dulu dia tak silap aku dia kena bawa IC semua kan. Memang wajib lah. Sebab dia nak baca nombor tu kan. Betul. Cuba agak. Aku rasa macam aku dulu buat salah lu masa masuk bilik tu. Takut Sebab dia mula-mula kena kan. tahu bilik pukul berapa bagai kan. Nampak tak? Ahmad Adam ni. Okay, tu masuk. Laluan ni. laluan ni. Tu kan buka kertas. Ya, duk tapi excited kan. Time mula dapat undi rosak. Tak adalah. Undi rosak. Itu pun jari kita borak. Sedap tu undi rosak. Ya, undi rosak. Tapi kalau Banyak. pangkas tak cukup berapa kan. Dia macam saja luar kotak lah kan. Banyak kan. Ada orang bulat. Ya Allah. Apa cerdik. Jahat bulat. lah. Jahat tu sebenarnya undi rosak ni. Ya tu. Baik Kau tak nak undi bazirkan kan. kertas. Ya dok. Itu Bazir satu. kertas. Lepas tu jadi rakyat yang tak bertanggungjawab. Kan? Tu. Tapi yang aku selalu dengar, apa orang kata curi tabung undi atau benda Swab. Oh, ya betul. Dia macam mana dia cakap
Surat tabung undi lah. Tu selalu dia suruh orang-orang bawahan dia lah buat benda tu. Biasa Memang- dia akan blackout kan dulu. Dia ambil tabung tu. Tak, aku sorokkan rasa orang yang apa. jaga tempat undi tu juga actually. Tapi sekarang bukan, ada yang buat. bukan badan beruniform ke yang jaga tempat undi. SPRM Pun, lah yang pun jaga. ada. Tapi sebenarnya Tapi ada je. SPRM kita pun memang makan rasuah semua. Tak boleh buat apa. Itu ada juga. Jadi aku tak tahu lah sebab nama pun SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tak boleh pakai. Mencegah. Tapi kalau Diorang sendiri buat. diorang sendiri pun makan rasuah juga. Tu aku tak tahu lah nak cakap apa kan. Aku Wallahualam lah. Aku pun tak tahu Wallahualam lah. Tapi apa yang aku dapat feedback, bukanlah dapat feedback. Kita as netizen baca memang tak ada good information langsung pasal SPRM ni langsung. Dan siapa ketua dia tu? Tak, even ketua dia pun kena tahan hari tu. Ketua Azam leader. Baki. Azam Baki, yes. Yes. Tangkap Azam Baki. Pernah dengar hashtag tu Memang Ni yang ada sakau memang ada duit kes. Bukan kan? Bukan, tapi ni pasal yelah dia Makan punya rasuah. Okey, aku ingat. account bank dia ada ni yang macam ni, dapat terima duit macam ni. Aku yang tu aku rasa itu memang aku tak boleh trust lah. Sebab aku tak boleh trust. Aku bukan nak burukkan tapi itu kenyataan. Yelah, leader pun dah macam tu, macam mana kita Tapi nak trust susah kan? kan? Sebab Malaysia ni memang nak cakap korup tu memang teruk lah korupsi dia. Dah macam dah nak ke tahap ni lah, apa nama tu, macam Mexico lah. Tak tahu lah SPRM ni aku tak tahu makan rasuah ke tak kan. Tapi yang dah kita memang tahu memang polis memang makan rasuah. Boleh makan rasuah. Bukan setakat dia orang makan rasuah, pau budak lagi. Ya. Betul kan? Konon tangkap orang semua tu, lepas tu nak pau 1,000 lah. Lepas tu tak boleh QR, kau kena pergi ATM. Keluar Betul duit. kan? Betul. Dia bukannya nak burukkan semua PDRM tau. Tapi memang ada certain anggota yang macam ni. Lagi-lagi yang geng-geng macam setakat constable macam tu lah, yang pakar-pakar rendah, lagi kau nak rendah. pau-pau Betul. semua. Diorang guna diorang punya logo tu lah. Padahal logo tu ada nama Allah, ada nama Ya, Dia kan, benda tu kan. dia kalau korang kena pau semua macam ni kan, aku cakap kat korang tak payah tau. Macam nak takut-takut, Ya betul. nak takut-takut, lepas tu keluarkan duit pergi ATM kan. Kau suruh dia bawa kau pergi balai. Bawa confirm kalau kau kau takut. memang betul bersalah apa semua, tak adanya kau kena sampai kau kena pergi penjara Sungai Buloh ke apa ke. Paling-paling kau kena Saman je lah. masuk mahkamah, lepas tu kena denda. Better lagi lah daripada kau bagi duit dekat dia orang ni. Apa-apa Iya, kalau kena geram tahan-tahan betul lah. tepi, rekod je siap-siap. Rekod. Ya, letak doh. phone recorder pun cukup. Rekod lah, minta nombor anggota ke apa semua kan. Tak pun kalau korang ada lawyer kan, suruh contact lawyer je. Tak payah takut lah dengan kuat kaki pau. Cilaka betul Ya, kau jadi betul. anggota ni. Paling best aku pernah ada satu roadblock berlaku dekat Puncak Berdana. Okey, penduduk Puncak Berdana akan tahu. Jalan ni memang selalu lah. Jalan Mahala keluar. Jadi kereta panjang sampai latern aku. Aku dengan pensyarah aku. Okey, jadi dia minta keluarkan IC apa semua, aku bagi lah. Bagi kan. Lepas tu pensyarah aku tanya, kenapa ni tuan, ada apa-apa ke, ada suspek nak kena tangkap ke apa kan. Kau tahu polis tu jawab apa? Masa tu dekat pukul 12 ke sebelum lagi pukul 12. Oh tak ada, cari duit tepi. Serius lah. Serius lah dia cakap. Dia cakap macam tu, aku pun terdiam. Dia mengaku Orang pun sendiri. terdiam kan. Dia senyum lagi baik cakap. Tapi aku rasa itu roadblock yang bukan daripada suruhan atasan. Ya, buat. diorang Aku rasa sesaja. diorang kerja Diorang sendiri. sesaja buat. Diorang entah rembat kun mana-mana, naik 4x4 diorang, pasang kun, main lampu sikit. Ya, tengah-tengah malam kan. Dia cakap macam tu weh. Cakap depan-depan. So aku macam, bapak korup siau. Macam ni Sampai Boleh terus diorang terang lah. dah diorang terus terang macam tu, memang diorang tak takut lah. Dia Padahal tak takut. kita boleh Maybe report je dia kan. make up ke apa ke. Mungkin tak lah, tahu mungkin lah. Even waktu PKPB pun, PKP bersyarat, aku pernah je nampak polis berhenti dekat KK, tapi dia tak tolong kereta. Dia suruh mama yang jaga kaunter ni, waktu tu yang jaga kaunter ni India. Dia bawa keluar rokok satu karton daripada bawah kaunter tu, lepas tu bagi kat polis tu. Polis tu ada bagi duit ke apa? Tak tahu lah kalau transfer online ke apa kan. Macam seluduk. Mana boleh transfer online, benda tu boleh trace. Kan? Nanti tak tahu lagilah kantai. Aku nampak benda tu. So macam malam lah masa tu. Cash lah. Selalu cash Benda tu lah. berlaku kat Semenyih. Tu cakap terang. Dia kalau polis ni yang tak ada lah polis je, anggota-anggota yang nak buat jahat, dia memang minta cash je. Tak berani dia nak masuk, nak QR ke Nak masuk semua. akaun orang. Kena audit tu. Betul. Syang ni. Nanti boleh detect. Dia bukannya nak cakap yang anggota ni je yang makan rasuah, korupsi semua ni. Yang korup ni pun daripada pihak atasan juga. Dan kita sini boleh tengok duk sakau duit.
Lepas tu duk menghulur sana sini, tiba-tiba dapat kereta, tiba-tiba dapat rumah, kan katanya hadiah. So macam tak sedap lah benda-benda macam ni. So macam bila tukar-tukar pemimpin pun end up-nya sama juga. Rasuah sana sini, corruption sana sini. So macam apa perubahan dia yang kita boleh nampak? So macam daripada dulu sampai sekarang semua sama je. Dah tukar-tukar banyak kali pun dia macam tak mengembang. Macam Aku rasa dah time memang ni lah, pemimpin yang orang muda. Contoh macam je lah, Syed Saddiq ke. Lepas tu ada juga pemimpin-pemimpin lain yang muda sekarang ni. Aku rasa saya bukan fan Syed Saddiq tapi aku rasa itulah aku nak cakap. Kita kena ada kuasa orang muda pula sekarang ni. Mungkin different. Sebab sekarang ni kan mostly tengoklah pemimpin. Old school. Yes, old school. Cara pun cara lama. So kita nak tengoklah suara orang muda pula. Tapi negara kita ni tak suka perubahan. Even kat tempat kerja pun, contohlah kita nak ubah benda tu sikit je. Susah. Dia macam Banyak kita benda. tak payah nak ke contoh ke baby boomers ke ataupun yang generasi lebih atas lagi. Kita borak dengan gen yang terdekat dengan kita, millennials je. Borak dengan diorang ni pun bukannya suka kita. Macam kita tak suka Gen Alpha lah. Dia macam nak cakap kita memang Itu punya tradisi kot. Tradisi lah. Kita akan membenci generasi bawah kita. So macam tak menyalahkan pun dia ni. Sebab kita pun mana suka Gen Alpha kan. Ya, sebab berbeza kan. Kita dengan Gen Alpha macam mana. So macam balik kepada topik tadi tu kan. Even geng millennials pun ni pun tak suka tak suka perubahan. Apatah lagi dengan yang orang-orang tua yang dekat negara kita ni. Confirm lah diorang kata nanti diorang dah makan garam lagi banyak daripada kita. Contoh paling obvious lah. Waktu Barisan Nasional kalah dulu. Okay. Ingat tu. Ingat kan? Waktu Barisan Nasional kalah. Lepas tu semua macam geng-geng yang OL ni orang-orang lama ni kan. Semua macam depresi kejap. Negara macam dekat dalam era Great Depression sekejap. Dia macam yelah Barisan Nasional ni dah berapa tahun dah. Maksud jarang lah kalah. Bukan jarang kalah, tak pernah kalah. Daripada Merdeka lagi, daripada first pilihan raya, UMNO ni tak pernah kalah. Inilah, dia memang dah ada fans yang kuat. Dia dah ada fanbase yang kuat lah. Even datanglah PKR ke PAS ke, semua DAP semua tak boleh kalahkan domination BN waktu tu. Tapi itulah, bila orang dah bengang tu yang gerakan, bukan gerakan, yang yelah, orang cakap muda. gerakan dicapati semua tu kan. Sejak tu lah orang geram dengan Najib ni, orang macam nak tengok perubahan lah. Tapi perubahan ni orang-orang tua ni tak boleh terima pun. Yelah, betul. Even sampai sekarang Najib lah yang the best Perdana Menteri semua. Dia macam tak boleh move on. Dia macam okay, dia punya macam mana nak cakap, dia punya kepimpinan tu tak deny bagus. Tapi sakau duit rakyat. Itulah like the bad side of Najib ni lah. Sebenarnya banyak je benda yang dia dulu. Apa UTC tu semua dia kan? Betul. Actually banyak lah banyak benda yang kita ingat sebenarnya. Dia banyak jasa. Tapi itulah kesilapan. Tapi bila ada kesilapan yang besar macam tu. Besar sangat. Dia macam tak boleh nak pandang sebelah mata. Kalau dah main duit ni memang rakyat. Betul lah. Dia macam bukan setakat juta, dia bilion. Berbilion-bilion. Dia berapa lah? 1.6 1.56 something like that lah. 6-7 tu macam banyak. Ya, tapi berbilion-bilion. Berbilion-bilion. Bilion sama dengan berapa ratus juta? Oh my god. Sama dengan 1,000 juta. 1,000 juta. Bayangkan. Padahal hutang negara tu dah banyak mana dah. Gila lepas tu ingat tak? Waktu Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua, kan ada buat tabung negara. Kononnya macam itu macam sumbangan daripada rakyat untuk selesaikan hutang negara kan. Apa jadi dengan tabung tu sekarang? Tahu. Aku sampai sekarang terfikir, dulu macam ada buat, lepas tu macam adalah. Kau ada menyumbang lah? Aku tak ada menyumbang. Aku tak tahu pun kebijakan aku macam negara punya hutang. Salah aku kena bayar pula. Hutang aku dengan member aku, jasa rancas aku belum bayar lagi.
So, Oh macam ada tabung dulu. ada tabung tu. Aku tak ingat. Tapi memang ada. Time tu viral lah juga apa ni. Kononnya nak bayar hutang negara. Nak bantulah. Lepas tu macam tahu macam dah tak ada dah. Sekarang pula dah tukar parti kan. Yang memimpin ni. Yang memimpin. Sekejap dulu. Sama je, cuma Oh, parti ya, yang ya. turun ni Betul, turun betul, pangkat. So macam aku terfikirlah apa jadi kat duit tu, mana pergi. Betul bayar guna untuk duit rakyat. Duit rakyat pula, hutang negara ke ataupun masuk poket menteri ke. Boleh jadi. Boleh jadi. Kita tak tahu kan. Tak tahu lah, cuma terfikir tu je. Ya, aku pun kalau sebut pasal tabung ni, aku jujur dengan korang. Aku kalau tabung masjid tu, semua hidup aku 25 tahun aku pernah bayar sumbang RM5 RM5 Yang lain tu aku bagi naskah Al-Quran lah. Sebab kau tengok lah. Oh, orang surau. Okey, memang orang surau. Kau pernah jumpa orang surau BN? Ada tapi tak ramai. Ada betul. Ni yang bendera hijau aku bukan nak burukkan. Okey, tapi kau kalau memang duduk dalam parti Islam tu betul-betul lah kau jaga. Duit pergi kat mana? Joli sana sini. Bilal yang joli. Tok Nazir yang joli. Imam joli. Tak ada kes yang letak QR sendiri tu dekat tak tabung QR masjid tu. sendiri. Weh, Dah tak bahaya boleh nak trust. gila. Dah tak boleh nak trust. Buat Yelah, jahat orang tua kadang-kadang ada QR dia tak tengok kan. Jauh lah sikit nama nipunya pun. Aku kalau nampak sumbangan ke masjid, memang aku takkan derma. Sumbangan nak bina masjid, pergi mampus. Tak apa aku. Tak boleh Rod. Dia macam even sekarang ni kan, kalau kau nak donate ke mana-mana kan, kau macam fikir 2-3 kali tau. Dia macam even kalau kau pergi pasar malam lah kan, contoh kan, kau tengok ada orang yang macam kudung, kau kesian nak tolong dia kan? Tu ada sedikit. Kau bagi kau bagilah contoh RM5, RM10. Lepas tu viral hari tu kan, diorang ni lepas dapat duit tu simpan dalam beg. Lepas tu tiba-tiba ada yang datang bawa Porsche lah, bawa kereta-kereta besar. Aku pun pakai klise je lah Hanat. Sebenarnya dia lagi kaya kan. Diorang lagi kaya. Aku macam ni tak boleh lah. Lepas tu kantoi pula benda tu ada sedikit tau. So macam niat asalnya nak buat baik, tapi bila tahu orang guna tu as kesempatan kan, tak seronok lah. Sama juga dengan geng-geng masjid ni. Kita donate macam fikir macam untuk keberkatan duit sendiri kan, betul kan. Lepas tu orang salah guna. So, macam tak seronok. Baik aku guna duit ni untuk aku yang berjoli saya daripada orang yang berjoli. Macam tu lah. Baik bagi mak bapak kita. Dia paling aku sakit hati caption bina mahligai dari syurga. Kita ni bina mahligai kau kat bumi ni sebenarnya. Kau yang beli kereta buat tambah bilik rumah kau. Ya tu. Koyak aku. Bukan kau je koyak, aku pun koyak. Aku memang tak trust lah. Mana-mana lah. Tabung masjid ke. Apa-apa tabung lah. Lagi-lagi yang online pun. Sekolah pun sama. lagi Tabung lah. sekolah. Tabung sekolah tu pergi mana lah. Sekolah pun sama. biji kantin buruk ke. Dewan buruk. Yang mana? Tak ada benda improve kan. Tak ada benda improve. Kantin dewan buruk. Asrama buruk. Mana pergi duit PIBG tu? Aku rasa kalau kau nak buat baik kan, kau belanja member kau makan je. Lagi lagi betul. Yedoh. Paling thank you dah belanja aku makan. Sedap lah juga hati dengar. Lagi trusted. Transparent orang cakap. Ini masuk tanpa masjid tengok. Hoi. Makan durian mai. Musang King. Geng masjid macam. Kayo. Tahan. Diorang bawa BM. Ya doh. Gila. Dia macam bukan nak generalizekan semua ni lah. betul. Tapi kalau dah apa ni, kebanyakannya macam tu, mana tak nak generalizekannya. Ya betul. Dia macam ibarat perempuan cakap lelaki semua sama lah. Dah 2 kali ni. Tak boleh. Kena cari yang ketiga. Okay, sebelum kita outro lah aku kata tapi dah tahu lah tadi Cik Sadiq. Menteri favourite. Menteri favourite. Okay, bagilah. Menteri favourite lah. Nabil. Yang sebenar-benarnya. Favourite dengan tak favourite lah. Kurang favourite. Bagi satu dengan satu sebab. Boleh bagi 2 lah yang favourite. Oh, Ustaz. Lagi banyak. Aku seorang pun tak kenal. Itu lah tu. Ya. Kalau daripada segi fitness lah, daripada segi pandai bahagi masa dengan family semua, balance in life lah orang cakap kan. Aku prefer Syed Saddiq lah. Okay. Satu sebab dia punya fitness, cara dia bantu rakyat muar. Lepas tu dia macam like don't give a shit lah pasal apa ni, pasal orang duk bising dia dengan Bella semua kan. Dia macam dia buat hal dia semua kan. So macam aku admire lah benda tu, the art of not giving a fuck kan.
Tu satu yang aku suka pasal Syed Saddiq. Yang kedua yang aku suka kita punya PMX sekarang ni lah. Okay, panggil aku Walanun ke apa, mampus. Tapi macam dia punya pengetahuan ekonomi dia tu bagus lah. Tu kan. So macam dia bantu rakyat dengan budi ni pun macam bagi aku budi ni even though 200 liter je tapi membantu jugalah kepada aku sebagai rakyat. And aku bersyukur dengan benda ni. Tu salah satulah kebaikan dia. Lepas tu yang aku kurang sikit ni lah dengan aku generalkan je lah daripada pemimpin-pemimpin PAS ni lah. Dia macam kalau Dr. Sam sekarang ni aku suka cara dia. Sebab dia macam dia tak ada nak menunggang agama Islam tu sangat. Knowledgeable lah senang cerita. Cuma yang aku tak suka ni geng-geng PAS yang macam kau sebut DAP ni sebagai macam berzikir kau tahu tak? DAP kafe semua orang yang tak sokong PAS semua kau nak kafe kan macam kau lah terpaling Islam semua kan. So aku tak suka geng-geng ni. Macam kau buat relax je. Kau tunjuk result kau yang kau boleh memimpin negara, confirm orang akan undi kau. Kalau kau setakat nak meratib kau ni Islam, kau nak bawa apa ni? Kau nak bawa kepimpinan Islam tapi result tu tak ada. Dia macam bukan semata-mata Islam je yang nak. Daripada segi ekonomi semua pun kena tengok juga cara memimpin semua. So tu lah yang aku tak suka. Okay. Dia bagi 3 sebenarnya tu 2 Padu suka, diorang ni. 1 tak suka. Kau lagi yang ni. Aduh takut lah. Aku Anda kan boleh. sejujurnya guys, aku tak tahu sangat sebenarnya. Aku tak ambil tahu sangat pasal politik ni. Tapi aku pernah ada experience lah bekerja dalam bidang-bidang yang dekat dengan ni lah kementerian. So banyak jumpa menteri. So tapi Macam itulah. Tapi memang pernah lah kiranya berurusan dengan diorang ni. Aku antara yang favourite, tak adalah favourite sangat. Maksud aku suka tengok cara dia. YB Fahmi Fazil lah. Fahmi Fazil lah. Ya, YB Fahmi Fazil. Dia memang, korang tengok dia macam bukan lembut apa, maksudnya soft spoken tu. Dia memang real macam tu kat depan. Tapi kalau nak cakap pasal manifesto dia semua tu, aku tak tahu sangat pun sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa, aku memang suka tengok YB Fahmi tu cara dia bercakap, macam mana dia communicate dengan orang. Kan kalau ada masalah, nanti dia yang buat benda, apa ni, dia yang akan jadi spokesperson. Kalau ada macam event, dia akan jadi spokesperson. Aku sukalah. Okay, macam yang kurang suka Okay. Sekejap lagi satu yang aku suka. Bukanlah. Ramai. Cukup satu ni. Mana cukup. Tanding. Okay, sebenarnya PMX, serius PMX. Okay. Tak, aku teringat dari Nabil kan. Sebenarnya aku nak cakap PMX. Okay. Aku sebenarnya setuju dengan Nabil pasal yang yang baru-baru ni Budi Madani lah. Okay. Semua tu kan. Sebenarnya bagus tu. Time mula-mula Anwar jadi Perdana Menteri, aku ada macam perasaan macam time tu aku nak ambil tahu pasal politik sikit. Sebab aku cakap, finally Anwar Ibrahim jadi menteri. Kan dah lama dah. Dia berjuang gila-gila. Pasal Saya menang. Esok ulang tayang. Lepas tu, sumpah lepas tu time tu fans dia menangis. Aku ingat fans dia menangis-nangis behind the scene. Sebab finally after bertahun-tahun kan dia nak jadi menteri kan. Lepas tu time tu aku rasa macam aku pun jadi macam rasa touching lah. Tak tahu apa yang touching. Tapi macam lepas tu kan lepas dah dia jadi menteri dan beberapa hari kan dia ada call international. Aku jadi macam amazing loh Perdana Menteri kita macam tu kan. Aku ada rasa nak ambil tahu lah. Lepas tu sekarang ni pun dia banyak juga ada bagi bantuan. Even still lah rakyat still akan bercakap. Of course lah setiap kali Perdana Menteri bertukar mesti ada rakyat yang tak puas hati. Tapi aku rasa PMX ni aku agak suka lah cara dia. Lepas tu cara dia bercakap pun. Cara dia handle dengan orang luar semua. Aku suka nampak dia ada knowledge lah. Kadang-kadang dia guna ayat agama juga sebenarnya. Beautiful. Amazing. Inilah yang Papa cari selama ini. Yang itu yang suka betul. lah. Itu yang suka lah. Yang Macam tak yang kurang suka, siapa Tapi dulu aku sebenarnya tak tahu kenapa. Aku macam tak suka sangat Abah Muhyiddin Abah. Yasin. Media Yasin Tapi Sebab aku ada cerita juga dia ada masa yang macam annoying gila. Dia punya ceramah apa tahu manifesto annoying gila. Sumpah. aku tak nak tengok. Lepas tu kau tahu tak, dia satu-satunya yang Perdana Menteri yang bagi tahu dia tak masuk parlimen sebab
Sebab cerit-berit. Bercerit-berit Dia keluarkan PDF, lepas tu dekat situ dia bagi tahu apa ni PM kita tak dapat datang ke parlimen disebabkan diarrhea. Serius ada keluar PDF tu. Lepas tu aku macam the heck man. Ya, dia masih pelik gila. Dia macam benda. Tapi korang pula panggil abang-abang lah. Abang kau. Sorry doh. Adam macam mana? Aku sebenarnya tak tahu sangat, tapi tu apa yang aku pernah nampak lah. Kalau Adam macam mana? Macam aku cakap guys, aku memang orang yang paling kurang tahu pasal politik. Okay, korang boleh korang lepak mamak semua tahu buka politik, aku memang takkan datang. Aku cakap awal. Kau start buka politik, aku balik. Tak berminat lah, tak berminat. Memang tak berminat. Betul. Tapi aku masih ingat pendirian aku yang touch 3 benda tu lah. Hak kuasa raja-raja Melayu, hak orang Melayu dengan agama Islam. Lain daripada tu, kalau tak ni aku tak suka. Okay. Tapi untuk family pula, untuk apa ahli politik lah yang aku suka. Kalau politik aku suka tak ada, yang aku tak suka ramai tu je. Tapi yang aku tak suka tu which is yang touch 3 benda ni. Okay, faham. Okay. Tapi aku nak petik pun aku tak tahu nak petik siapa. Sebab aku tak tahu nama, muka aku tahu. Punyalah aku ni kurang tak cakap family kan, tak family. Yes. Okay, kesimpulan dia guys, aku tutup Kesimpulannya guys, okay, kita outro terus sebab kita pun nak habis. Walaupun undi 18 ni nampak macam berat dekat bahu kita, tapi sebenarnya ia satu kuasa untuk kita guys. Okay, warga-warga Gen Z, untuk kita memilih pemimpin yang betul, untuk kita tentukan haluan masa depan negara kita, ke mana arah kita, ekonomi kita dan lain-lain lah. Okay. Tapi saya juga ada pesanan lah untuk menteri ataupun orang yang tengah memimpin negara kita. Kalau nak bagi manifesto tu, jalankanlah. Okay. Kalau rasa tak boleh jalankan, jangan bagi manifesto. Okay. Jangan bagi fake hope dekat rakyat. Sebab saya antara mangsa viktim daripada dulu lagi. Mangsa-mangsa manifesto ni. Penat dah berharap. Selalu kena fake hope lah. Kena fake hope. Kena fake hope dengan orang. Aduh. Lepas tu kena fake hope dengan menteri pula. Sedih kita dengarnya. Dia patah hati. Saya nak mengadu kat siapa lagi? Ya tu. Sekejap ni macam ada segmen lain. Dia bukan curhat dah. Sorry. Okay. Untuk viewer-viewer kita dekat luar sana, kalau korang ada pendapat korang sendiri, kalau korang nak berpolitik dekat ruang komen, silakan. Kita punya ruang sentiasa terbuka untuk korang. Okay. Kalau korang nak bash kita orang ataupun korang setuju dengan pendapat kita orang, ada dislike button dan juga ada like button. Okay. Lai walaun. Lai come to papa. Okay, thank you saya ucapkan kepada Nabil dan juga Yunis sebab sudi menjadi guest kita untuk hari ini. Dan untuk korang yang menonton episod kali ini, which is episod ke-8, saya ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa tekan like, tekan share, on notification bar supaya korang tak lupa untuk update episod seterusnya dan juga tertinggal episod yang sebelumnya. Jangan lupa juga untuk subscribe. That's all from us. Thank you for watching Borak Gen Z.